Perancang tengah Portimonense, Hector Havel sudah tiba di Malaysia untuk melapor diri di kem Harimau Malaya. Ketika ini, skuad Harimau Malaya sedang berada di fasa ketiga kem latihan sejak 19 Mei dan telah selesai mengharungi ujian pertama mengikat negara ke-72 dunia, Cape Verde 1-1 pada Khamis lalu. Kem fasa ketiga yang bermula pada Ahad menyaksikan hanya disertai oleh 27 orang pemain setelah nama Fergus Tierney, Hong Wan, Sheikh Nasrul Haq serta Safwan Mazlan disisihkan dari pasukan, manakala kelibat tonggak tengah Portimonense iaitu Hector Havel pula dikesan menyertai sesi latihan skuad kebangsaan di Stadium Nasional Bukit Jalil bersama pemain-pemain yang lain. Selain Hector Havel, seorang lagi pemain Malaysian abroad, Dion Coles yang baru sahaja memenangi trofi keempat bersama Buriram United dijangka bakal tiba tidak lama lagi menjelang aksi penting selepas ini. Status pemain warisan baharu Malaysia antaranya Rodrigo Hogaldo serta Jeff Betancourt pula masih menjadi tumpuan ramai ketika ini tatkala Harimau Malaya makin dikejar waktu sebelum bertemu Vietnam.